Mari kita cuba masak ikan mayong masak kari hari ni, ataupun nama dia kari ikan mayong lah. Color dia macam kurang macam kari sebab letak macam-macam jenis rempah. Ini bahan-bahan dia. Walaupun bubuk kari tu tak berapa nak banyak ada tadi, tapi ala je lah. So kita mula tumis dulu mengecengkeh kayu manis, lepas tu dengan daun kari, lepas tu kita masukkan rempah tu. Dalam tu ada rempah kari, bubuk cili, lepas tu campur sikit serbuk dia ni sebab serbuk kari tak cukup. Lepas tu kita masukkan bawang putih, bawang merah, lepas tu dengan halia sikit. Lepas tu kita masukkan air, kita buat dia sampai pecah minyak. Lepas tu baru kita tambah air sikit lagi, lepas tu kita asam jawa sikit, lepas tu masukkan santan tu keras sebenarnya sebab tu dia ketul macam tu lah. Lepas tu kita perasakan dengan garam, ajinomoto sikit. Lepas tu baru kita masukkan ikan mayong. Ni proses ni memang lama sikit je, tapi jangan terlampau lama, nanti ikan tu hancur pula. So kena pandai adjust api dekat time macam ni lah. Lepas dah siap, masukkan pula cili merah besar untuk bagi nampak colour cantik sikit. Dah siap macam tu je lah. Selamat cuba. Bye bye.